Saya sebenarnya nak cerita sikit pasal disiplin kan. Disiplin ni dia adalah key to success. Okay. So disiplin ni bukanlah macam pergi sekolah kena baju tuck in kan. Kena kemas, kena rambut pendek. Bukan yang tu. Itu disiplin sekolah lain. Ni disiplin ni daripada segi kita kontrol diri kita daripada benda-benda yang remeh-remeh untuk capai kejayaan. Contoh macam ni lah. Orang tu nak diet. Okay. Dia nak kuruskan badan. So macam sebelum ni dia banyak lah makan benda-benda berminyak, bergula kan. So bila dia nak kuruskan badan, dia kena limit makan lemak macam mana. Gula kena limit. Nampak? Dia tak boleh makan macam dulu. So dia kena bertahan dengan pemakanan yang limit tu sampai dia achieve goals. Nampak? Penting je disiplin ni untuk capai kejayaan. Mana-mana sektor pun macam tu. Berniaga pun ada disiplin. Atlet nak berjaya pun kena ada disiplin. Dia kena berlatih. Dia tak ada macam orang lain lepak apa semua kan. So disiplin ni dia memang penting. Malah orang yang tak ada skill sangat tapi ada disiplin, dia boleh mengatasi orang yang ada skill tapi tak ada disiplin. So try latih disiplin daripada sekarang untuk capai kita punya goals.